Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya nak ajar cara nak buat dua paparan yang berbeza menggunakan email yang berbeza. Okey, ini dia akan jadi macam inilah bila kita dah siap. Satu email delima saya, satu email peribadi saya. Okey, saya tunjukkan caranya. Mula-mula sekali kita buka dulu paparan satu email kita ni, dan dekat keyboard kita, kita cari butang window, keyboard window. Keyboard window ni macam mana? Keyboard yang ada butang empat segi kotak tu. Okey, klik kotak butang window, dan lepas tu klik, jangan lepas ya, tekan, dan kita cari pula butang anak panah yang ke sebelah kiri. Tekan dulu butang window, kemudian tekan anak panah sebelah kiri. Dia akan jadi macam ni. Kemudian dikeluarlah pilihan untuk kita buka paparan satu lagi. Dia tak semestinya paparan email yang lain. Paparan folder kita pun dia akan bukakan juga untuk kita guna sebagai dua skrin. Jadi saya pilihlah email peribadi saya ni. Okey, dah siap. Semoga bermanfaat.